Dan kau tahu tak kenapa Hailan cakap? Soda tu kalau dikocok sebelum dibuka lebih seronok. Sebab dia masa kecil dulu memang bodoh. Aku rasa hidup ni kalau bodoh sikit lebih seronok. Maybe wait APA. Jangan kejar. Mei. Aku nak pergi tengok dia. Baru tadi aku dalam. Sangat nak peluk Man. Tapi aku tak berani. Aku tengok pun tak berani. Sebab aku langsung tak layak jadi ibu dia. Ada banyak masa lagi. Bila dia bangun, korang boleh baik-baik. Man faham tunggu dia bangun. Bila? Dia marah aku. Marah aku hanya ingat Jin Feng dan Juji. Dia dulu tidur 17 tahun. Dia kali ni nak tidur berapa lama? Bila dia nak bangun? Aku masih ada ke bila dia bangun? Aku mengandung dia 10 bulan. Jaga dia lebih 10 tahun. Aku tak kenal anak aku sendiri. Waktu tu kau sakit. Dia ada banyak personaliti mana boleh salahkan kau. Aku ni ibu. Tak tahu pun siapa antara mereka bertiga. Apa layak jadi ibu mereka? Mei ini baik, dia memang baik. Dia sengaja sembunyi. Berapa lama boleh? Biarlah Jin Feng dan Juji teman aku buat aku gembira. Baru 14 tahun dah faham. Aku pula. Apa yang aku buat? Aku hanya halau anak aku satu-satu. Jin Feng dan Juji aku yang bunuh. Sekarang giliran Man. Kau kena kuat. Lang Ching pun kau kena jaga. Nampak tak mereka? Mereka bertiga ada sana. Kenapa pandangan mereka kat aku? Macam tak kenal aku. Betul juga. Betul juga. Saya langsung tak layak jadi ibu mereka. Macam mana awak tahu saya suka minum panas? Adakah hanya dia saja yang tahu? Doktor yang disimpan. Doktor Pan, saya betul-betul dengar cakap awak. Saya ada tulis diary, saya juga makan ubat tepat pada masanya. Saya juga buat senaman. Dan bercakap dengan mereka secara logik. Sebelum ini semuanya baik-baik saja. Tapi sejak kebelakangan ini mereka datang lagi sibuk dengan saya. Saya takut saya dah tak tahu nak buat apa. Adakah ada sesuatu yang berlaku baru-baru ini
Yang buat awak rasa tak gembira? Yang bisin saya Doktor Awak. Apa-apa pun boleh cakap dengan saya. Salah saya sendiri. Saya buat anak saya tak gembira. Dia lebih suka tidur daripada jumpa saya. Dulu dia tidur terus selama 17 tahun. Saya tak tahu berapa lama dia akan tidur kali ini. Penyakit mental bukan boleh sembuh dalam sekelip mata. Janganlah awak letakkan terlalu banyak pada diri sendiri. Perlu masa dan juga kesabaran. Kadang-kadang makan manis-manis boleh buat hati tenang. Boleh juga tolong penyakit awak. Awak rela menyerah diri tapi tak nak cakap apa-apa. Mesti nak jumpa dia kan? Adakah dia betul-betul ada personaliti berganda? Ya. Yang tanggung semua tanggungjawab untuk lindungi awak ialah Man. Adakah dia pernah terjaga? Saya sangat nak berbual dengan dia. Kalau awak boleh kejutkan dia. Saya harap awak cuba. Meh. Awak tahu tak, saya rasa sangat gembira bila dapat novel tu. Plot dalam novel tu. Macam cerita masa kita kecil kena buli. Saya juga berjaya pecahkan ilustrasi Bloodlust. Saya ingat gambar terakhir tu yang awak bagi saya. Kasut merah. Selamat Hari Lahad hadiah untuk awak. Terima kasih awak lukis cantik. Dulu saya lukis lagi cantik. Tapi malangnya ibu saya koyakan. Mak awak benci sangat ke. Jangan hiraukan dia. Mari kita ucap dulu. Hari jadi aku harap besar nanti. Siapa buli kita buli dia. Bagus, jadi aku rasa penulis novel ni. Mesti kau. Aku ingat kau tulis novel ni. Nak sama-sama aku capai impian kita. Aku cari beberapa kawan. Lepas kami borak, kami putuskan ikut plot Angil. Hukum si pembuli. Sasaran pertama Jenny yang buli adik kau. Aku nak bagi nikat kau. Sebagai hadiah reunion kita. Lepas bunuh Jenny, aku ingat kau akan cari aku. Aku ingat kau akan terima aku sebagai kawan baik. Ada polis lari cepat.